akan buat banyak aktiviti yang berkaitan tentang soal bagaimana kita nak make sure that jika ada isu apa perlu kita buat. Kita cerita tentang ambil giveaway tapi saya tak pergi semua orang. Siapa boleh share lagi kenapa susah? Bagaimana otak kita berbicara soal penggunaan. Tapi kadang-kadang ada orang tak terima sebab dia rasa dia buat benda betul. Sebenarnya dia duduk depan, program dia duduk belakang. Tapi sebenarnya monopol lah. Bagus lah Alimah ni, serius. Sekarang bukan sekolah yang lain kan cikgu, bila nak masuk tu nak duduk depan, payah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل Semua. Aktiviti pertama, apa yang saya nak anda buat adalah يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في يا حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما. Sam-sam. Kita buat dengan musik.
orang ni tak betul, orang ni tengok pengurusan macam ni, orang bawah begitu. We need to change. Terasa hati, tersinggung, it's normal. Februari, also Februari. Untuk Saudara Fida, saya sebagai guru terapi dan duduk bawah Saudara Fida, saya nak ucapkan ribuan terima kasih, banyak tunjuk ajar daripada Saudara Fida, lagi-lagi tentang soal IT, sebab saya memang tak ada basic langsung buat IT, banyak belajar juga baik apa-apa. Alright, thank you Kevin. Ini saya sebagai Pak Long awak depan Tak payah nak personal sangat. So saya waktu individu saya semasa lagi kat sekolah lain. So sebelum ni pun bila kita kat sekolah lain logbook tu tak banyak sangat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajar, ketua blok saya, blok A. Okay. Sebab banyak bantu saya dari segi pengurusan murid lah kot. Saya tak pandai sangat nak handle ramai-ramai, crowded. Jadi Ustazah Hajar dia banyak ajar dalam keadaan yang tenang. Kasih sayang itu titik, kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang